baik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pergi haji satu tuntutan Islam kelima, mengukuhkan iman dan menghapus dosa. Ibadah haji pengubah hati, terangkan jiwa hanya untuk ingat Allah yang Esa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod yang ketiga, Malam Raya. Masya-Allah, special dengan takbir Ustaz Megak tadi menambah barakah dan seronok kita menyambut perayaan yang utama dalam Islam. Aidil Adha ni nombor satu kedudukan dia, insya-Allah. Dan macam biasa, kita punya Hajj Talk yang dibawakan oleh Agami Group Sdn Bhd dibarakan, dijayakan oleh Mahabbatin Travel and Tours. Siapa nak pergi umrah, nak buat haji tahun depan, insya-Allah tahun ni duk tengok kawan-kawan ahli keluarga pergi haji, tahun depan jangan risau. Mahabbatin Travel and Tours hanya kerana cintanya bersedia untuk menyantuni anda semua, insya-Allah. Dan macam biasa, set kita yang cantik di belakang ni dibawakan oleh 3-1 Mihrab, Your Dream Our Creation. Itu dia punya. Apa yang awak inginkan, kami akan buat. Ini dia punya 3-1, insya-Allah. Dan episod yang ketiga, kalau episod 1, 2 macam-macam dah. Kita dapat respon daripada para peminat, para follower, mereka yang tengok. Episod ketiga ni kita bawa kepada anda The Legend One. Ini kita panggil satu nama yang mencetuskan fenomena sampai hari ni pun, masya-Allah. Dan kami yakin semua ini hanya kerana keberkatan ilmu yang Allah kurniakan kepada beliau. Siapa lagi kalau bukan bersama kita, alhamdulillah, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kami panggil Tak Abah. Ya. Tak Abah sihat ke Tak Abah? Syukur. Alhamdulillah. Ustaz Megak mendapat comel ni. Dia punya takbir Saudi ya. Rasa macam kat Mekah dah. Tadi Saudi lah tu. Itu Saudi. Dia punya apa panggil, dia setiap negara ada kelainan. Sengaja kita buat kerana nak ambil suasana orang dia Mekah buat haji. Dia ada masalah ke Tak Abah dengan Melayu yang beralun-alun ni? Okey juga ke macam mana Tak Abah? Patut macam ni lah, dia kena bersemangat. Takbir ni tanda kita menang kan. Kita bersyukur, jadi kena semangat. Dia tak apalah, kita raikan semua. Orang kita kalau takbir tadi hak Melayu ni berair mata lah, sedih lah. Dia sebab apa? Dia sebab apa? Tak apa, Ustaz Akram, sebab orang kita dia tak boleh pergi Mekah, dia sedih. Dia sedih. Lagu dia sedih. Alhamdulillah. Masih Tak Abah bersama sudi hadir ke Agami Group Sdn Bhd. Hajj Talk kita ni, kami rasa barakah lah. Barakah. Dan kami suka sebut Tak Abah kepada anak-anak muda di luar sana, jangan tinggal orang lama macam Tak Abah. Jangan tinggal. Sebab di sini kita dapat panduan. Paling kurang pula Ustaz Megak kan, kalau Ustaz Megak setuju, paling kurang pun ada pengalaman yang sangat banyak. Sangat banyak. Apatah lagi dengan keilmuan yang Allah bagi pada Tok Abah. Jadi memang kita dambakan sangatlah. Kan? Macam mana Ustaz kan? Betul. Teman-teman lagi, program kita ni berbentuk pendidikan. Kita bercerita tentang haji daripada sudut pengalaman yang mendidik. Kan? Bukan sekadar bercerita, berkongsi. Kita nak setiap yang menonton ni
para penonton daripada episod yang pertama. Kita bawa anak muda kan, dia betul. Yuris, cerita dia. Betul. Dan kemudian dengan The Helmis, macam mana gelagat mereka, lincahnya mereka. Dan kali ni kita ada seorang legenda, kita kata. Lincah juga. Itu tak dinafikan. Kan? Lincah lagi. Dan pengalaman yang menarik itu. Dan tajuk kita sekarang hari ni sesuai dengan insan yang kita jemput ni, itu korban sudut kasih sayang. Allah. Macam tak kena, macam kena. Sekali kita akan pergi insya-Allah bersama Tok Bah. So sama kita jadi, punya starting program haji, kita mungkin nak tahu juga pengalaman Tok Bah. Kalau ke tanah suci ni beberapa kali dah ya. Kan? Kalau haji pula berapa kali kalau haji? Taubat kalau pergi Mekah dah lebih 20 kali lah kan. Masya-Allah. Haji dan umrah. Haji dan umrah. Kalau haji 2 kali lah. 2 kali. Kali pertama seorang. Pergi seorang sebab masa tu Tok Umar anak kecil kan. Tok Umar pun masih boleh ada anak lah masa tu. Senang faham kan? Senang faham. Tu tahun 87. Muda sikit daripada Fatah Amin lah masa tu ya. So tahun 87 Tok Umar umur 36. Ya, Tok Umar pergi seorang. Masya-Allah. Ya, lepas tu kali kedua dengan keluarga. Dengan Tok Umar dengan 2 daripada 3 orang anak ya. So anak 3 orang tapi 2 dapat ikut, yang seorang tu ada exam. So kami pergi 2007, 20 tahun kemudian. 2007 tu Haji Akbar, alhamdulillah. Jadi seronok lah nikmatnya dengan keluarga Haji Akbar ni. Memang macam masa tu 5 juta orang kat Arafah. Ya Rabbi. 5 juta tengok dalam berita tu kan. Allahu Akbar. Ya memang orang Arab dia kalau tahun tu Haji Akbar akan turun semua. Dia turun. Tambah pula tahun tu belum ketat macam sekarang. Kawalan masa tu semua main. Ya. So dia bertanya ni, Haji Akbar ni apa dia? Main mana, kenapa ada Haji Akbar tu pula? Okey. Sebenarnya Haji Akbar dia kebarangkalian 2 perkara. Maksudnya boleh jadi hari wukuf tu jatuh hari Jumaat ataupun hari raya tu jatuh hari Jumaat. Jadi dia ada 2 kali raya lah. Raya di atas raya. Itu Arab cukup ni. Rezeki tu Alhamdulillah. Tapi masa tu bukan macam lah ni. Ya, kat Arafah tu pokok pun tak ada pun. Kecil-kecil lagi lah ni dah. Okey dah. Toilet pun korek. Zaman tak apa tu. Masa tu korek lagi. Lah ni dah cantik. Masa tu lebih cabaran. Sendirilah kalau nak buang tu kan. Ya Allah ya Tuhanku. Allah. Ada dah siapkan tapi yang korek punya lah. Bukan yang bangunan. Okey. Maknanya dia buat pihak berwajib. Macam kita kat kampung lah. Kita kampung korek lubang. Dan supply air datang bawa lori. Lori datang bawa air. Masa tu tak ada pipe, tak ada. Sengsara tapi alhamdulillah. 80-an tak payah 87. Tahun 2007. Not bad. Dah ada pokok sikit, dah cantik sikit toilet. Tapi kemah masih panas. Tak ada aircon. Alang-alang lah Tok Bah kan. Kita nak tahu juga sebab setiap orang dia punya kisah haji berbeza. Kami pun tanya juga panel-panel sebelum ni kan. Sebab dia mesti. Dia dan untuk tuan-tuan saya pun belum lagi. Tapi duk membara ni geram sampai mudah-mudahan. Doa kami Tok Bah insya-Allah satu hari nanti. So mungkin Tok Bah ada satu kisah yang kisah banyak. Apa yang dengan usia Tok Bah sekarang ni pun masya-Allah segar lagi kisah tu. Pengalaman ya. Duk teringat lagi. Memang menyentuh sungguh. Kalau Tok Bah boleh share pada kami. Pengalaman masa haji tu banyak, tapi kalau yang menyentuh tu ada 2-3 yang pendek-pendek ya. Yang pertamanya itulah bila Tok Bah dengar Mutawif cerita pasal seorang tua ya, masa pengalaman lepas lah, dia kata dia ada bawa jemaah haji yang mata dah rabun, umur 70, tak boleh langsung baca kecuali cahaya mata terbaik. Tapi masa dia tawaf ya, tawaf haji tu, apa ni umrah haji, so dia tawaf, dia berdoa, ya Allah aku nak baca Quran, ya Allah aku tak nak pakai cermin, susah sangat pakai cahaya mata, ya terangkan mata aku untuk dapat baca Quran. Allah perkenankan doanya, maka dia dapat baca Quran dengan jelas. Tapi cuma dapat baca Quran. Yang lain dia tak nampak. Masya Allah. So bila Tok Bah dengar tu, Tok Bah kata, aku ni pun buat haji juga. Jadi apa kata kalau aku doa, ya Allah, aku ni dah pakai cahaya mata dah, masa tu dah dekat 30 tahun pakai cahaya mata, daripada umur kecil sampai umur 55, ya. So apa kata, ya Allah, bagi aku terang mata aku supaya aku dapat baca buku, baca Quran dan tengok semua benda yang harus aku tengok dengan jelas. So puluh semua kita tapau semua. Allah perkenankan. Ya Allah. Tok Bah balik ke hotel, baca cahaya mata, nak baca Al-Quran, kening kepala, letak tepi tengok, terang. Dah habis baca, tengok pergi tingkap,
signboard kedai-kedai satu kilometer nampak clear. Apa jadi ni? Ya Allah. Betul ke ni? So balik ke Malaysia, jumpa Profesor Mahaya, cek mata Tok Abah teruk, patut pakai mata, tapi dah Allah bagi. Itulah. Masya Allah. Mana Tok Abah pernah pakai spek? Dulu Pakai sejak umur 16, 34 sampai umur 55. Pakai jaya mata. awal dulu memang kita kenal Tok Abah di TV memang dengan Sebenarnya pakai macam lebih handsome lah. Memang lebih handsome lah. Handsome tu tak ada, tak nafi dah. Itu yang Tok Abah tak boleh lupa, yang sangat-sangat bersyukur sampai hari ni lah. Sebenarnya bila Tok Abah ambil wudu banyak, Allah kekalkan mata aku terang sampai aku mati. Allah, dapat aku baca Quran, baca buku, tengok yang harus aku tengok. Masya Allah. So itu. Semustajab itu Tok Abah secepat di sana itu. Itu kena yakin lah. Ya, yakin. Kena yakin, kena minta dan penuh ihtisaban dan kita yakin. Masya Allah. InsyaAllah. Mana yakin lah. Tok Abah sangat yakin. Tok Abah, macam mana Tok Abah dapat keyakinan Tok Abah? Kadang-kadang lama dah macam kami yang muda-muda ni kan. Yakinlah dengan doa, sahabat kan. Tapi nak boleh ke dapat tu, Tok Abah bina macam mana? Kalau untuk kami anak-anak ya, nak cerita. So, kita pun tak tahu, kita pun tak boleh nak abab ni. Tapi itulah yang penting kita buat yang dasar ya. Sebab akhirnya manusia ni bila dia balik kepada fitrah, maka Allah akan mudah permudahkan. Maksud fitrah min, kita balik bagaimana nak murnikan hati. Itu sebab Tok Abah pesan, apa ni, Ustaz Akram, Ustaz Megak pun dah dengar dah selalu dah jenuh, cumih ya. Ya, jangan tidur sebelum solat taubat. Istighfar banyak selawat, paling kurang 100 kali Tok Abah dah sebut tiap-tiap hari. Itu sebagai peringatan diri lah ya. So kita solat, mudah-mudahan sebab kita minta bersihkan hati, Allah bagi hidayah. Jadi mudah-mudahan ya, bila dah hati kita gugur dosa-dosa tu, maka doa kita mudah Allah perkenan. Mudah-mudahan itu mungkin asbab. Ya. Insya-Allah. Kadang mungkin kita tak bukan maksud tak yakin. Ya, maksudnya kita masih bersangka-sangka dengan Allah. Ya kan, ni Allah bagi. Susah macam mana sahabat Orang muda macam ada betul. Mujur Tok Abah masa pergi haji kedua tu memang dah tak berapa muda, dah habis muda. Ya, 55 tadi. 55. Usia yang memang orang apa dah melalui semua realiti. Banyaklah realiti kan. Macam kita ni banyak teori-teori yang tak praktikal lagi kan. Masya-Allah. Tu apa? Waktu pergi haji kali yang kedua, yang latest tu, itu dengan yang membimbingnya siapa waktu tu? Masa tu kita dengan tabung haji. Okey. Sebab Tok Ma first time kan? Tok Ma second time juga. Tok Ma pergi tahun 87 seorang. Lepas tu tahun depannya Tok Ma pergi dengan abang-abang dia. Abang-abang dia. Tok Ma ni anak bungsu. Abang-abang dia. Anak-anak Tok Abah pula jaga. Anak Tok Abah jaga. Dia buat giliran. Dia ambil giliran. Okey, kali kedua dengan tabung haji juga. Dengan tabung haji juga kita semua. Jadi kita sedia maklumlah dengan tabung haji ni memang proper lah segala pengurusan. Memang dijaga dengan baik. Sampai sekarang pun masih kekal mendahului agensi-agensi lain lah pengurusan haji. Apa ayat-ayat baru ni yang menteri sampaikan pada kita tu, kerajaan Saudi puji dia, kalau lah semua jemaah boleh macam Malaysia. Ya. Tidak lain. Betul. Ini satu benda yang kita kena bangga Tok Abah. Daripada dulu sampai lah ni. Betul. Memang zaman Tok Abah lagi macam itulah orang Malaysia kita. Oh memang kita sopan santun, memang semua tertib, memang semua teratur. Orang lain pun cuba nak ikut cara kita tapi tak dapat. Kita memang terbaik dia punya support systemnya, dengan pegawai-pegawainya, dengan penasihatnya, mutawirnya, memang cantik. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita nak pergi pada macam mana Tok Abah melihat elemen pengorbanan. Bila cerita haji ni kan, dia pengorbanan. Sebab kadang-kadang orang memahami korban ni tak sama. Tak sama. Tengok korban pula nampak sembelihan. Sebenarnya macam mana bab korban ni dalam menceritakan tentang haji tu sendiri, dan lebih penting lagi Tok Abah, macam mana kami nak guna dalam kehidupan kami ni? Sembelih dah. Haji pergi dah. Sama kan? Segala kesusahan. Kalau episod 1, 2 tadi ni, Masya Allah, lagi macam-macam. Kan? So macam mana kita nak pergi situ? Sebelum tu Tok Abah, kita nak rehat sekejap. Jadi kita tengok kawan-kawan semua, apa cerita kita punya Mahabatin Travel and Tours. Jom saksikan. Kita harap dengan pilihan syarikat yang kita pilih ni, Mahabatin, insyaAllah dapat memandu kami berdua di Tanah Suci
nanti untuk menunaikan haji. Semoga perjalanan saya dan suami dan rakan-rakan yang lain tu berjalan dengan lancar dan kami dipermudahkan ibadah di sana dan mendapatkan haji yang mabrur. Doakan kami berdua dan kita punya tim ni untuk mendapat haji yang mabrur, dan doakanlah kami juga sihat walafiat sepanjang berada di sana. Sebab kita tak pernah lagi dengan anda ni, hasilnya macam yang terbaik jugalah nampak ni. Hari ini adalah hari bersejarah kerana khusus haji perdana pertama Mahabbatin Travel and Tours, dan kami adakan di Hotel Concord seramai 58 jemaah haji pertama, first batch Mahabbatin Travel and Tours. Saya secara peribadi tidak menafikan keterlibatan tuan-tuan di dalam meletakkan Mahabbatin Travel and Tours di mana ia berada pada hari ini. Dengan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan kerana telah memberikan kepercayaan kepada kami, dan insya-Allah kami cuba menjaga amanah ini dan menggalas tugas membimbing para jemaah haji ke arah mencapai haji yang mabrur, sa'i yang masyhur, zamban makbul. Dia tak risau saja. Sekarang kalau turun-turun kapal terbang tu, ada yang pergi tawaf, ada yang pergi sa'i, ada yang pergi hotel, ada yang pergi makan utama. Tapi haji sampai hari Arafah kalau 3 juta menurut tamu, tapi benar dia bagi tu. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi cara untuk kita baca huruf di atas pula sama sekali. Cara yang sama kita gentolkan tangan kanan kita dan juga tangan kiri kita. Pada kali juga tangan kanan kita berubah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من الشيطان وحزبه lontar. Semua sekalian jangan anggap depan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Turun tangan, kemudian di rukun yang ni kita nampak Kaabah di sebelah kiri. Jangan kita sentuh binaan Kaabah. Sebab apa? Kita sentuh binaan Kaabah, batal pusingan tawaf tersebut. Penjelasan hari ini sangat bagus dan jelas daripada Ustaz Don dan juga Ustaz Hafiz dan Ustazah. Saya rasa insya-Allah lah akan menyenangkan lagi para jemaah yang akan pergi haji pada tahun ini, insya-Allah. Alhamdulillah, saya rasa program ini amat bermanfaat kepada kami daripada mula sehingga akhirnya, terutamanya pada penerangan Ustaz Hafiz. Saya rasa teramat jelas. Dia ulang banyak kali, so memang insya-Allah lah kami amat berharap kami dapat melaksanakan segala manasik haji itu dengan sempurna yang mungkin. Sebelum khusus saya memang sangat looking forward lah untuk pergi pada khusus ni, dan memang melebihi daripada expectation saya. Di mana sepanjang khusus tu memang seronok, tak mengantuk, dan informasi dia banyak serta penceramah semua memang mantap dan penuh dengan ilmu. Banyak sangat belajar walaupun sebelum dah pernah pergi khusus lain, tapi kali ni memang lain. Jemaah Haji Mahabbatin, insya-Allah haji mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teruskan bertakbir, bertahlil, bertahmid sempena dengan bulan Zulhijjah yang mulia, dan kita berada pada malam raya. Ya, masya-Allah. Disunatkan kita memperbanyakkan takbir sambil kita menyambung perkongsian
bersama dengan guru kita, panel jemputan kita, Tok Abah pada malam ini. Tadi kita telah melihat video daripada Mahabatin Travel and Tours. Jangan lupa ya, doakan kepada jemaah di sana di tanah suci, khususnya para jemaah Mahabatin yang dipimpin oleh Ustaz Don Daniel Don Biajid, agar ibadat haji mereka mabrur. Mudah. Ini kemuncak yang paling mencabar ni ya. 3-4 hari yang paling dahsyat. Cuaca pun agak panas sekarang ni di sana. Dikhabarkan hampir mencecah 50. Ya betul. Masya-Allah. Jadi kita nak sambung perkongsian tadi. Betul. Ustaz Akram tadi last tadi tentang pengorbanan. Pengorbanan. Bila kita buat haji, Tok Abah kan? Haji dia berkait dengan sejarah Nabi Ibrahim AS. Dan di sana adanya korban. Dua-dua datang dari situ, kan? Orang buat sembelihan korban pun daripada sejarah Nabi Ibrahim. Haji pun sama juga. Jadi kalau kita balik daripada haji dan kita buat korban, kalau tak belajar sesuatu daripada korban tu sendiri, macam takkan Allah buat saja sia-sia kan? Bagaimana kita nak belajar tu Abah? Melalui pengorbanan tu dalam kehidupan kita. Allahumma selamat. Oh, tu soalan berat tu. InsyaAllah. Mentang-mentang kita tua tanya soalan berat. Terima kasih Ustaz Megat. Ini soalan yang penting lah. Yang semua asatizah beritahu kita, masa kita buat kursus haji pun mutawabih dengan guru-guru kita beritahu ya, bahawa ibadah haji ni satu pengorbanan, bukan sekadar secara fizikal saja. Ramai orang kadang-kadang kata tak apa, haji ni fizikal saja, yang penting kita kuat, yang kita boleh ikut aja dia punya rukun dan wajib haji, beres. Simple nampak. Simple nampak, simple. Jangan takut dia kata. Jangan takut. Padahal kita kena takut. Ya, kita kena, sebab pada Tok Abah dan pada apa yang asatizah haji kita kan, ya, ibadah haji ni satu pengorbanan di samping fizikal, tapi juga pengorbanan jiwa. Dia menyeluruh ni. Seluruh jiwa raga kita ni kita korbankan. Sebab kita tahu, semua dah sebut, ya, ramai orang kaya yang kaya dia Allah tak jemput, tak tergerak pun nak pergi haji. Tapi orang yang tidak, yang susah payah, penuh dia getah, nelayan, ya, ini yang 15-20 tahun kumpul tapi mereka sanggup. Jadi di mana tu kekuatan pengorbanan tu? Itu sebabnya kita memang kita tahu bila haji tu kita korban wang ringgit, masa, tenaga, emosi, kasih sayang, tinggalkan yang tersayang, ya, dan sebagainya, macam-macam pengorbanan. Jadi mudah-mudahan dengan azab berkorban semata-mata untuk dapat redha Allah, nak sucikan diri kita agar dapat haji yang mabrurah, dan balik dengan bersih macam baby. Jadi umat fitrah tu. Jadi yang penting pengajaran tu apa dia. Janganlah ya kat airport dah perangai lama dah terserah. Kat airport Jeddah dah tunjuk perangai lama. Nampak sangat ya, kalau dari segi luaran memang tak dapat haji mabrur. Dah perangai tak berubah. Patutnya bila mabrur tu artinya kita sanggup tinggalkan yang mazmumah, kita seronok buat baik, ya, hati kita mudah, kata tu lunak, ya, ingat pada Allah, ya, sifat bakhil dulu yang habis, yang mudah nak sedekah, ya, jangan tunggu, ini dia pengorbanan. Ya, walaupun jangan tunggu kaya raya baru bersedekah. Ya, Allah sangat suka orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih suka, amat suka orang miskin yang bersedekah. Tahu. Tapi inilah asbab balik daripada haji, pengorbanan ke haji. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan pengajaran ibrah daripada haji itu. Kita kat haji kita suka bersedekah di sana, seronok, ya, sebab kalau kat Mekah tu 100,000 kali ganda pahalanya. Tapi kita bawa dan kita berazam balik Ustaz, kita berazam aku nak bersedekah walaupun sikit ke banyak, tapi tiap hari istiqamah. Aku nak sembelih, ya, korbankan kita, aku nak sembelih bakhil aku. Aku nak sembelih aku punya, Allahu Akbar. Dan ramai orang begitu. Ramai sahabat-sahabat kita yang dengan izin Allah, asbab belajar daripada pengorbanan kat Mekah, dia balik begitulah. Ya, dan itulah kadang-kadang memang Tok Abah selalu tinggalkan orang-orang yang hebat ni, ya. Ya, nampak sangat ada seorang tu balik haji, dia memang tak kaya raya, tapi kadang dalam walletnya ada sikit je, yang tak sampai RM10 pun, tapi dia sedekah juga. Tapi Allah pulangkan cash, ya. Dengan RM2-3 kita sedekah, tapi Allah bagi pulangan berlipat ganda. Takkan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Dia yakin. Betul. Dia yakin. Dia tak pakai logik. Ini pun pengorbanan yang sangat baik, ya. Dia sanggup pengorbanan untuk bersedekah, ya. Sanggup pengorbanan untuk buang dan balik Mekah. Dia kalau nak pakai tahiyatul haji silakan, tak nak pakai pun tak apa. Ya. Tapi janganlah buat perangai tak elok, ya.
buang ya, sembelih, korbankan keinginan nak buat lara-lara ya, yang ego kita, ya Allah, masih ego macam sama juga. Mulut kita juga, aku betul haji ya. Mulut aku kadang longkang tapi hati aku baik. Hati aku baik, mulut je longkang. Masih gunakan lagi, tak boleh. Ini Taubat rasa tak boleh diterima. Sebab jadi kita ibrah daripada pengorbanan kita kat Mekah dulu, kita balik, kita buangkan kita sifat mazmumah tu, kita kawal diri kita ya, rapatkan dengan Quran tiap-tiap hari, tak banyak sikit baca Quran ya, dan taubat tersebut kan, bertaubat datang malam, maafkan semua orang. Ini semua ya. Dan kadang-kadang kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita ni untuk menjadikan ibrah yang terbaik daripada kat Mekah ni, kita ada amalan yang rutin. Sembahyang 5 waktu kat masjid. Awal. Kat sini Allah Zuhur pukul 4 suku. Ya, 4 suku lah. Sebelum azan juga. Di Mekah sebelum azan. Sini sebelum azan juga. Sebelum azan asar ya. Ya Allah, ya Tuhan. Allah, tolonglah, tolong besarkan diri ni. Ya, itu sebabnya dengan berjemaah kita awal waktu, dan Qobliyah Ba'diyah jangan tinggal, Quran jangan tinggal. Ini semua pengajaran-pengajaran yang patut kita korban, yang kita teruskan. Ya, tapi yang paling penting kita sembelihlah, kita korbankanlah ego kita, sombong kita, bakhil kita, dan sifat-sifat mazmumah kita buang. Mudah-mudahan itulah pengajaran yang terbaik, yang mudah-mudahan tanda kita mungkin dapat, kalau tak mabrur pun yang makbul. Ya, ada barulah berubah diri kita. Layaklah orang panggil Tuan Haji Amin. Kan? Maksudnya bukan title kosong, tapi bukan title kosong, dia ada sifat tu. Tapi tak apa, dia kata saya tak nak hipokrit. Nak jadi saya dengar sungguh Ustaz kan. Saya dengar sungguh Ustaz bagi pencerahan kat kawan-kawan kita menonton ni. This is me. Kan. Inilah saya. Macam mana tu apa? Betul. Itulah dia. Itu tanya dia belum sembelih ego dia. Dan dia tak sembelih yang paling yang tak boleh tak bersedih tu. Bukan ego saja. Dia punya, maaf ya, bukan bodoh, kejahilannya. Jahil sangat. Ya, it's me what? Kalau me yang positif tu silakan. Me yang negatif jangan berbangga-bangga. Kan itu yang namanya bodoh sombong. Ya, dia tak tahu tapi tak nak belajar dan mempamerkan pula kesombongannya dengan I tak hipokrit. Dulu I pakai tudung sebab I nak ikut orang, tapi I sengsara. I sengsara patuh perintah Allah. Sengsara ya Allah, dia tak nampak sengsaranya, dia tak tahu sengsaranya kat neraka. Allah. Itu Taubat menangis. Taubat kadang menangis, tengok ialah sedihnya, dah elok dah tutup, dah elok dah insaf, dah elok, tapi dia revert. Ya, kita revert kepada yang makruf, tapi dia revert kepada negatif just because it's me. Allah. Jahil. Bukan bodoh, pandai. Jahil. Betul. Allah, kena didasari ilmu lah. Allah kan. Silap faham pada hipokrit itu. Ya, betul. Tak apa, cuma kita nak pergi dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni kan. Kan bila perintah Allah untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, kan, sayang. Mana ayah tak sayang pada anak? So macam mana saya nak cuba, kalau tak boleh bantu kami, kita nak relate pengorbanan dan kasih sayang tu. Kan, sembelih tapi anak yang disayangi. Mana benda tu? Macam mana elemen kasih sayang tu boleh difahami dalam bab pengorbanan yang kita sebut ni? Sebab ada juga orang berhempah pulas. Sebab apa? Dengan dia nak buat untuk kekayaan dia. Aku nak beli satu rumah ni untuk aku menikmati keindahan tamah dunia hari ni dengan media sosial ni kan. Dia nak kejar dengan harta dunia ni. So dia berkorban juga masa tidur dia berkorban juga dia punya keinginan yang lain supaya dia dapat kecapi benda tu. Jadi macam mana kasih sayang dengan pengorbanan ni boleh sepatutnya menjadi benda penting lah yang duduk sekali ni. Itu pun kalau kita ingatkan balik kisah Nabi Allah Ibrahim tu memang luar biasa. Itu luar biasa. Tapi itu yang menunjukkan bahawa sebenarnya kasih sayang ni dia punya kata tu pencetus pengorbanan yang hakiki. Mesti kena berteraskan kasih sayang. Habis kalau sayang ke anak Nabi-nya Ismail, kenapa dia sanggup berkorban? That means kasih sayang pada Allah melebihi kasih sayang pada anak. Itu sebab dia sanggup mengorbankan anak sebab sayangnya pada Allah. Itu sebabnya masih sama bahawa pengorbanan yang hakiki memang berteraskan kasih sayang. Kasih sayang ni lah pencetus perubahan atau pengorbanan yang hakiki. Dan untuk orang yang faham, yang ada ilmu, kata Ustaz tadi kan, ada ilmu, maka setiap pengorbanan yang sangat berat pada dia satu kemanisan. Sebab
bila dia faham, dia lakukan dengan sebab sayang pada Allah. Macam tadilah kita kata orang orang Bangladesh, orang Rohingya yang susah berbanding kita yang orang tempatan ni sanggup beli lembu yang paling mahal, yang 600 kg yang harga 10,000. Kita pilih yang maaf lah, yang 3-4 ribu ya. Itu minta kurang lagi tu. Minta kurang lagi. Tawar menawar sunnah. Tapi dengan syarat yang terbaik lah. Yang terbaik. Tawar menawar okey. Boleh. Itu dia. Macam mana tu? Dan pada mereka tu, sebab kata tu lebih untuk bertanya, macam mana you banyak duit ke? Tak. Tapi saya sayang Allah, saya sayang Nabi, sayang sangat. Jadi dia dah kurang nampak nilai wang ringgitnya. Jadi tak dapat tidak kita terima hakikat bahawa pengorbanan yang sebenar mesti berteraskan kasih sayang yang hakiki. Jadi dia jadi lunak hatinya dan bahagia dia melakukan itu. Termasuk Nabi Allah Ibrahim. Tapi Allah lagi kasih sayangnya pada hamba yang taat, maka digantikan dengan kibas tadi itu. Baik. Ada pula orang yang sanggup berkorban mati-matian tapi tak berteraskan kasih sayang. Yes. Kadang sebab ada orang bukan sebab kasih sayang tapi sebab dia rasa bersalah. Dia rasa berdosa sangat, aku kena pulangkan balik, aku kena bagi balik, ya, bukan sebab kasih sayang, saya rasa bersalah dia, ya, dia untuk sanggup berkorban balik sebab dia dulu pernah buat silap, dia mungkin lupakan mak bapak dia, mungkin itu jadi sekarang dia nak balas balik. Satu, kadang sebab dia macam Ustaz cakap je lah, ya, Ustaz Megat apa nama juga, ya, kadang kita sanggup berkorban sebab expectation, pengharapan masyarakat. Masyarakat ni, nama Ustaz, kenal lah kan, kenal. Jadi sebab pengharapan masyarakat ataupun ini expectation masyarakat, dia terpaksa lah, ya, berkorban apa saja demi nak menjaga imej diri. Tapi kalau nak kira, walaupun bukan sebab kasih sayang, ya, tapi menjaga maruah diri pun satu jihad, satu kewajipan. Satu pahala besar. Jangan kita memperkecilkan. Ya, sebab aku nak jaga maruah diri aku, hatta mati sebab jaga maruah aku, mati syahid insya-Allah. Dan of course lah, seperti lah kita nak dihargai, nak senang lenang hidup, ya, betul. Ya, tapi of course lah, ya, ramai orang yang sanggup berkorban apa saja, bukan sekadar kasih sayang tapi rasa tanggungjawab. Kadang tak ada kena dengan kita pun. Tak ada kena kita pun. Ya, bukan anak jiran, bukan, tapi kita sanggup berkorban saya sebab rasa tanggungjawab sesama manusia. Ini taubat sangat tabik pada orang macam ini. Ya, dia ada kekuatan luar biasa. Tapi yang penting, ya, mudah-mudahan kita doalah semua kita, termasuk taubat yang bercakap pada diri ini, ya, supaya kita Allah buka hati kita untuk mudah berkorban untuk orang lain, ya, semata-mata sebab kita dapat mardatillah dan dapat kita akrab dengan Allah, insya-Allah. Allah. Itu yang kita tengok macam-macam Ustaz kan. Ya, betul. Kalau dalam sirah Nabi SAW kan, macam mana para sahabat ni melebihi kasih pada Nabi, kasih pada Allah, melebihi segalanya. Ya. Allah. Dan dia mereka berkorban untuk kita. Maksudnya contoh ada waktu yang siri-siri peperangan, ada seorang sahabat yang nama dia Al-Barra' bin Malik, adik kepada Anas bin Malik. Dalam peperangan tu, musuh duduk dalam kubu yang tak boleh nak masuk, tak boleh. Melainkan kena istilah orang kena kerabat naik, kan, mana kena panjat untuk naik. Ketika mereka tongkatkan tangga dekat kubur tu, masing-masing naik, pihak musuh dia gunakan batu yang dibakar dengan api, dia buat macam batu ladung tu. Maknanya dia akan hayunkan untuk halau semua yang nak naik ke kubur tu. Ya, betul. Sehingga sahabat tadi melekat pada batu tu. Allah, yang panas tu. Tapi dia tetap naik sampai dia berjaya masuk dalam, dia buka pintu gerbang. Allah. Maka orang semua kagum dengan dia, kan, dia meninggal dalam keadaan macam tu. Kenapa? Kata dia, supaya Islam dia boleh sampai kepada orang yang kemudian akan datang. Allah, korban mereka, kan? Allah masalah. Itu bukti kasih sayang yang kehebatan para sahabat, barakah di bumi Mekah. Sebab tu kita kalau tengok kawan-kawan semua bersama Ustaz Don Daniel Don Biaji di Tanah Haram. Masya-Allah. Ustaz akan cerita pada kita. Jom kita tengok apa khabarnya daripada Ustaz Don Daniel di Tanah Haram. Masya-Allah. Silakan. Sesungguhnya ini adalah tanah harammu, maka haramkanlah dagingku, darahku, serta tulang sendiku dari api neraka.
InsyaAllah. Baik, kita nak pergi semula pada Tok Abah. Tok Abah, kita tahulah keadaan yang berlaku hari ini banyak berpunca pada keluarga lah. Keluarga. Kalau macam, yelah kami yang Allah bagi sedikit sebanyak pengalaman yang jalan Tok Abah dah mula lama ni kan. Lebih-lebih kat sekolah-sekolah anak-anak ni semua berpunca pada ibu ayah dia. Ya. Awak jadi macam ni awak ni kan. Ayah saya tak cakap apa pun. Oh kan. Tanya ayah bekerja tak? Kerja, berhempah pulas. Berkorban Tok Abah. Tapi seolah-olah macam tak sampai benda tu pada anak-anak. Lagi dahsyat lagi waktu tanya soalan kat kita Tok Abah, bahasanya lain. Ustaz ini gimana ya? Kamu orang Indonesia kah? Dah, orang Malaysia. Kasih sayang bibik lagi banyak. Ya, betul. Daripada kasih mak ayah dia. Sampai bahasa pun bertukar. So, macam mana Tok Abah? Macam mana kita dengan kasih sayang topik kita ni nak subur balik Tok Abah dalam keluarga kita ni Tok Abah? Allahumma salaman. Ini soalan sangat penting lah Ustaz Akram. Soalan sangat-sangat penting Ustaz Megat. Ya, sebab semua para cendekiawan, para sarjana, ulama pesan, kecemerlangan, kepemimpinan, apa pun bermula di rumah. Allah. Semua bermula kat rumah. Sebabnya Nabi pernah sebut, yang terbaik antara kamu yang paling lemah lembut kepada keluarganya. Jadi semuanya bermula di rumah. Sebenarnya orang putih kata charity begins at home, leadership begins at home, excellence begins at home. Semuanya bermula di rumah. Jadi itu semuanya bila suasana luar rumah, baik anak-anak di sekolah dan sebagainya, mencerminkan sesuatu yang tidak berapa enak, that means ada benda yang tak berapa cantik di rumah. Mungkin mak ayah sibuk berkorban demi untuk kemudahan, kemewahan dan sebagainya. Itu penting, tanggungjawab, tapi kena seimbang. Kena seimbang. Itu sebenarnya ada konsep work-life balance, work-life harmony. Dia kena ada keseimbangan. Jadi tapi falsafah asas yang Tok Abah pegang ni tidak akan lapuk di hujan ke lekang di panas. Artinya sesuai untuk semua generasi ialah barang siapa rapatkan hubungan Allah, Allah akan repair hubungan dengan sesama manusia. Itu satu benda yang sangat asas yang tidak akan out of date. Memang sentiasa valid, sentiasa current, sentiasa sesuai. So bila mak ayah jaga solat, anak-anak jaga solat, jaga ibadah dan sebagainya, pasti kat luar rumah pun dia akan sopan santun, akan mempermainkan tabiat dan akhlak yang baik. Itu sebabnya kadang-kadang kita lupa tentang tu. Itu sebabnya Tok Abah pesan daripada dulu sampai bila-bila selagi ada hayat, tolonglah dan sebanyak kajian yang terbaru pun menunjukkan bahawa peratusan orang Malaysia yang jaga solat 5 waktu, tak ramai. Tak ramai, mungkin tak sampai 1/4 Ustaz. Tak sampai masih lagi Tok Abah kajian tu sampai masih lagi sekarang pun. Walaupun dah dakwah melebar ruah dengan semua social media, bercakap dengan TikToknya, dengan Instagram, dengan semua, tapi tak sampai 30%, tak sampai 1/3. Masih 1/4 kot. Yang jaga solat 5 waktu, yang Allah terima kita tak tahu. Itu sebabnya bila as-salatu imaduddin, kita kena ingat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kita kena ingat. Jadi itu satu. Yang keduanya itulah dia. Sebabnya bila Tok Abah masa belajar rawatan Islam dulu, Allah yang Ustaz Anuddin pesan simple saja. Barang siapa doakan orang lain tiap-tiap malam, kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Tok Abah bercakap pada guru-guru semalam. Semalam Tok Abah jumpa guru-guru di satu majlis, dan mereka kata itulah kenapa orang sekarang ni yang anak-anak kurang ajar, tak hormat cikgu. Sebab Tok Abah kata salah satu punca, mak bapak tak doakan guru-guru anak, mak bapak tak pesan pada anak-anak doakan guru-guru mereka. Survey Tok Abah kata cuma 1-2% pelajar doakan guru-guru. Bila anak murid doakan guru-guru, maka anak murid akan sayang pada guru, suka subjek cikgu mengajar, mereka rajin belajar, banyak masalah akan selesai. Dia tak semua. Jadi itu benda yang penting. Satu, rapatkan dengan Allah. Keduanya, doa mendoakan. Bayangkan kalau semua ibu bapa doakan guru-guru anak, semua guru doakan mak bapak anak muridnya, apa jadi? Ya Allah, PIBG dengan guru akan jadi cantik. Dan kajian menunjukkan bahawa bila guru-guru dan mak bapak bersatu dalam mendidik anak-anak anak-anak yang sama, maka prestasi akademik meningkat, kurikulum meningkat, dan masalah disiplin berkurangan. Maha suci Allah. Dua, itu yang penting sekali. Yang ketiga, kita kena, kata orang tu, kita kena ada sifat empati. Kita kena belajar untuk cuba memahami. Tapi untuk memahami orang lain,
kita kena murnikan hati. Bila hati, sebabnya benar kata Nabi, seketul daging kalau betul, semua satu badan akan jadi hebat. Jadi macam mana nak pastikan semua, baik setiap anggota masyarakat, keluarga, masyarakat, cikgu-cikgu, hatinya bersih, balik pada yang asas, balik pada fitrah tadi. Solat taubat tiap malam, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, bermaaf-maafan tiap hari, jangan tunggu raya. Raya haji mana orang buat maafan, raya fitri. Raya haji tak maaf-maafan. Dia maaf dengan lembu dan kambing yang dikorbankan. Sorry lah kita korbankan. Jadi itulah dia. Kalaulah semua mak bapak maafkan, doakan dan maafkan guru-guru dan begitu juga sebaliknya, wow. Maka yang penting anak-anak akan terbangun hebat, terbangun hebat dengan cantik. Itu asas yang Tok Abah lihat, Jadi kena ada empati, kena ada kasih sayang, dan Tok Abah selalu sebut tentang apakah cara untuk serasikan roh antara manusia dengan manusia. Guru-guru dengan anak murid dengan cikgu, mak bapak dengan guru-guru anak-anaknya, bagaimana serasikan roh. Yang Tok Abah selalu pesan di mana-mana untuk serasikan roh. Bila roh serasi, kita akan hormat, menghormati, mudah berkasih sayang, mudah berkorban, mudah bantu-bantu. Doa mendoakan, satu. Maaf memaafkan. Didik mendidik. Gembirakan orang lain. Bantu dan bantu dan bantu. Dan yang keenamnya ialah hantar gelombang sayang. Sebab kajian mengesahkan bahawa sayang menarik sayang. Jadi kalau semua mak bapak menghantar gelombang sayang pada guru-guru anak macam zaman dulu, bukan tak boleh, itu zaman dulu. Apa zaman sekarang pun mak bapak tak perlu berterima kasih pada guru yang mendidik anak-anaknya. Berterima kasih dengan sayangi mereka, hormati mereka, doakan mereka. Benda tu free. Bukannya mesti bermodal. Jadi jangan itu zaman bila, tak. Sampai kiamat masih boleh. Jadi Tok Abah rasa ini benda yang patut dikekalkan sampai kiamat, bukan sebab ini zaman telah berubah. Ada benda yang wajib berubah, wajar berubah, harus berubah, tapi ada yang benda yang tak perlu diubah. Sebab dia bagus. Asasikan roh dengan menghantar gelombang sayang, hormat menghormati. Ini akan terus relevan sampai bila-bila. Mudah-mudahan ini akan membentuk satu masyarakat yang penuh kasih sayang. Dan of course, last kali kena ingat bahawa kasih sayang tak datang dengan sendiri. Kena macam benih. Kena dijaga, dipupuk, dibaja, disiram. Sama juga dengan kasih sayang. Kena ada usaha. Dan wa'alaisa lil insani ila ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita usahalah dengan cara yang munasabah, yang praktikal, yang mudah kita buat, dan istiqamah, insyaAllah. Allah. Dia bila sebut Ustaz tadi, Tok Abah kata umpama kita tanam benih sehingga nak bila sampai dia berbuah tu, dia makan masa, dan dia ada anasir-anasir yang mengganggu. Ulat-ulat, dapurnya, makhluk perosak dia. Makhluk perosak kan, masuklah yang menyondol yang apa semua. Jadi mana kita kena macam isu tu. Baik, sama-sama. Mana kita kena ada satu kaedah nak protect kita punya ni. Dan hari ni kita tengok Tok Abah, tajuk kita pengorbanan itu bukti kasih sayang. Ada mak bapak yang atas alasan sayang pada anak, tapi dia korbankan anak dia punya masa depan. Contoh, sayang pada anak-anak handphone bagi, anak-anak nak gadget bagi, sayang. Anak-anak tak bangun subuh, tak kejut, tak apa, tidur lewat semalam. Dah cuti sekolah bagi dah tidur. Cuti sekolah bagi can. Macam mana tu korban ke situ pula Tok Abah? Macam mana Tok Abah? Itulah. Itu sebabnya Allah Akbar, bila Nabi sebut itu simple saja, tapi orang faham, tapi tak ada penghayatan. Nak cemerlang di dunia, kena ada ilmu. Nak cemerlang di akhirat, inilah dia asasnya. Nabi cakap dah jelas. So rupanya kita tak ada ilmu. Kita jahil, pandai. Masuk belajar diploma, college, universiti, tapi tak ada ilmu. Kita jahil dalam banyak hal. So tolonglah semua orang Tok Abah pesan pada diri Tok Abah. Terus jom kita belajar dan belajar. So itu sebabnya ada peribahasa lama yang sesuai. Sayang hangat tangan kamu, bukan mesti pukul, tapi biar dia menangis sekarang. Jangan dia menangis bila kita mati. Bila kita mati dia menangis nanti. Ni bapak aku tak ajar, aku tak suruh. Itulah bila Tok Abah tanya, cakap pada seorang bekas penagih umur 39, kenapa you penagih dadah? Sebab yelah mak saya tak berikan kasih sayang, saya tak diajar sembahyang sejak kecil. Umur dah 39. Bukannya umur 19 tahun, 39. Kenapa tak sembahyang? Mak bapak saya tak ajar. Dia masih salahkan mak bapak. Which is true lah, itu memang betul lah. Tetapi tu tak bertanggungjawab.
Ini kita kena bagi tanggungjawab pada anak kita sejak kecil, kena didik. So mak ayah yang di luar tu tolonglah ya. Betul kata Ustaz tadi, sayang anak, siapa tak sayang anak? Tapi sayang kena berpada-pada, dan sayang ya, jangan sampai kita lontarkan anak kita takut-takut ke neraka ya. Sayang ke anak tapi kita hantar mereka ke neraka. Itu bukan sayang. Sebenarnya dengan tak sedar kita sebenarnya membenci anak. Walaupun dari luaran nampak macam sayang, kesian dan penuh simpati, tapi kita tak kena tempat. Allah, dengan suluhan ilmu lah kan kita betul Ustaz, betul macam terkenal pula kan. Kadang-kadang kita suasana membesarkan anak-anak ayah yang muda ni. Betul. Sayang, kita korbankan masa depan dia tu banyak. Allahu akbar. Terima kasih banyak Tok Bah, kami rasa seronok sangat ya Allah. Saya suka tadi Tok Bah sebut yang last tu pasal work life balance kan. Rupanya inilah yang tak balance kan ni. Ini yang tak balance. Duit banyak, mungkin rumah makin besar, kerja makin sibuk, pangkat makin naik. Tapi rupanya ada benda yang sedang dikorbankan di rumah tu. Kasih sayang itu sebagai kuncinya lah, insya-Allah. Alhamdulillah seronok kami dalam Hajj Talk kita ni dibawakan oleh Agami Group Sdn Bhd. Bunyi macam dah nak habis Ustaz. Habis masa dah ke? Hai, masa nak berak. Saya ada soalan satu lagi nak tanya. Ada lagi? Sikit boleh Ustaz. Sebab tak bunyi gerudi tu. Sebab tadi Tok Abah mungkin ringkas je. Jadi Tok Abah sebutkan tentang kata-kata sayang anak tinggalkan. Sorry, tangan-tangankan. Sayang isteri tinggalkan. Pula. Kalau ikut Ustaz Akram dia tak setuju dengan saya. Dia salah ke sini. Dia nak salah ke sini. Sebab saya kan dengan faktor kita bekerja jarak, kita selalu masa dengan isteri kurang. Pergi umrah lagi. Pergi travel lagi. Jadi Ustaz tak sebut. macam mana kita nak faham? Ini tak ada kena-mengena. Umrah tu betul. Kerja betul. Hak futsal bayang tak sebut. Maksudnya yang sebenar dalam sayang isteri tinggalkan tu apa sebenarnya? Takut orang salah faham. Asyik tinggal je macam mana? Betul. Sebenarnya Tok Abah ni orang psikologi. So bila orang tua cakap melalui pengalaman. Tapi kita yang ada ilmu sikit ni, ilmu psikologi mengatakan bahawa orang perempuan memang kalau boleh dia nak bersama je. Kalau boleh. Tapi orang yang tak berapa perempuan ni, yang jantan-jantan ni, orang lelaki ni, dia kalau sama dia akan bukan rasa rimas. Jadi dia kalau untuk membentuk rindu dan recharge kasih sayang, berpisah kejap. Supaya dia bila kembali macam pengantin baru. Betul. Macam pengantin baru. So yang sebelum balik, yang wangi-wangi sikit. Balik dia umrah, dia dah 2 minggu. Orang wangi-wangi bilik ke balik. Betul. Itu sebenarnya Allah punya hebat. Allah jadikan lelaki dan perempuan sangat berbeza. Maka lelaki kena berpisah sebentar untuk recharge kasih sayang, untuk tambah rindu, dan kata tu bertambah sanggup untuk berkorban. Jadi itu sebabnya sayang isteri tinggalkan sangat tepat. Pengalaman orang tua disokong oleh kajian sains dan adalah sunnahnya sebenarnya. Sebab orang lelaki memang disuruh kata tu itulah keluar untuk berniaga ke, untuk bekerja ke. Apapun semuanya balik pada yang Tok Abah sebut tadi. Ilmu. Tinggal tu dengan ilmu, bukan tinggal tak kena cara pun tak jadi juga. Sengsara pula di rumah tu. Betul. Masya-Allah. Saya akan menuntut banyak lagi Ustaz Pekat. Alhamdulillah, di hujung rancangan kita Haji Talk ataupun Hajj Talk by Agami Group Sdn Bhd yang dibawakan oleh Mahabbatin Travel and Tours, diserikan dengan Triwan yang mengindahkan belakang kita ni. Siapa nak buat mihrab, tempat solat ni tak apa di rumah. Ini semua dihias oleh Triwan kita ni. Masya-Allah, supaya lebih menambah kualiti ibadah kita, insya-Allah. Dan siapa yang terlepas 2 episod sebelum ni, tak apa, relax. Esok sambut raya dulu, bertakbir, bersembelih hari tasyrik kita ni, raikan sungguh-sungguh, membesarkan Allah, bertahlil dan sebagainya, bertahmid. Jangan lupa tonton balik di channel kita. Episod 1 bersama dengan Puris. Masya-Allah, terkesan sungguh tak apa dia punya perkongsian pengalaman hajinya. Kan, kemudian episod 2 bersama dengan Heliza Helmi dan Hazwani ataupun The Helmis, menceritakan bagaimana depa punya pengalaman yang dahsyat lah. Dahsyat tentang haji mereka. Jadi boleh tonton ulang selalu, insya-Allah, pasang bagi anak-anak tengok, bagi kaum keluarga tengok, sesuai semua, insya-Allah. Ada pengajaran yang sangat mahal yang kami yakin termasuk yang Tok Abah share ni pun belum diceritakan di kebanyakan tempat lagi. InsyaAllah. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak semua. Sekali lagi terima kasih pada Mahabbatin Travel and Tours. Kalau anda nak pergi umrah, terus dapatkan segalanya dari
Mahabbatin Travel. Mahabbatin Travel. Hanya kerana cintanya. Hanya kerana cintanya. Dan jangan lupa indahkan ruangan solat kita bersama Triwan. Your dream, our Masya Allah. Our apa? Aku lupa dah. Apa? Creation. Our creation. Your dream, our creation. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih semua. Kita ucap terima kasih sekali lagi. Masih pada terima kasih. Ya, masih juga sama kan kerana menambah-nambah berkongsi ilmu pada kita semua. Yang hujung tadi tak ada apa? Tak ada hati. InsyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik. Moga Allah terima kita semua. Siapa yang berdoa Allah kabulkan. Amin. Siapa yang pergi haji mudah-mudahan mabrurnya sehingga akhir hayat. Amin. Dan siapa yang tidak lagi mendapat haji tapi doalah untuk mendapat hidayah Allah sampai giliran. Sampai gilirannya insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.